Kau tahu tak, loan kereta fixed rate lepas ni dah tak boleh guna Rule of 78. So, pada hari Rabu lepas, Dewan Rakyat baru je luluskan yang loan kereta untuk fixed rate akan guna effective interest rate ataupun nama lain dia reducing balance method. Maksudnya dekat sini, dalam sistem reducing balance, interest ataupun bunga ataupun profit dikira ke atas principal amount, baki principal amount pada waktu-waktu itu. Jadi bayaran bulanan akan jadi rendah sedikit sebab bila you dok bayar you punya installment, you punya principal tu, baki principal akan berkurangan. Bunga akan dikira ke atas baki hutang yang dah berkurangan ini. Contohlah, you pinjam RM30,000, interest rate you disebut sebagai 3.5%, loan tenure you adalah 9 tahun untuk hire purchase, you punya monthly installment adalah RM324, you punya total payment adalah RM35,000. So, you punya total interest adalah RM5,015 as per the calculation. Tapi ini tak cukup ya, you tekan dekat amortization, you akan nampak ya, untuk you punya installment yang pertama, you bayar RM324, the interest yang you kena bayar adalah RM87. Kita ambil tengah-tengah lah, bulan yang ke-55. You punya installment masih tetap sama RM324, tetapi the portion for the interest payment dah berkurangan menjadi RM47 sahaja. Sebab apa? Sebab you tengok belah kanan ni. Awal-awal, you pay loan balance adalah RM30,000. Dalam ni dia tulis lah RM29,763 sebab you dah pun bayar the principal. Nampak? Kat sebelah tu dia tulis dah bayar RM236 sebagai principal. Principal nak mengurangkan baki hutang. Kalau kita go back to bulan yang ke-55, you akan nampak the balance dah berkurangan jadi RM15,900. So jadinya the amount of interest yang you kena bayar ke atas hutang you ni pun berkurangan jadi RM47 sahaja. So inilah konsep reducing balance. Tetapi kalau kita pakai konsep Rule of 78, kesemua interest yang you perlu bayar telah pun dikira siap-siap. Contoh, you pinjam RM30,000 macam tadi. Interest rate yang disebutkan kepada you adalah 3.5% juga. Untuk 9 tahun juga, total dia adalah RM9,450. Berbanding dengan tadi kita kira tadi RM5,015 dalam tempoh yang sama. Sebab itulah bank negara tak nak bank di Malaysia ni masih menggunakan konsep simple interest sebab benda ni dia tak jelas dan tidak adil. Tapi that's the thing lah, this law dan this method untuk kira-kira korang punya hutang untuk kereta lepas ni hanyalah tertakluk kepada hutang-hutang baharu. So kalau korang dah ada hire purchase sedia ada, korang kena aware that you guys are using the old method. Cuba korang komen sikit, what do you think about this? Ke korang masih tak faham lagi? You nak I explain dalam video yang lebih panjang tentang isu ini?